Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke podcast siri keempat bersama Asadihin Terasi Berhad. Nama saya Khatijah binti Muhammad Sari, selaku Ketua Jabatan Pentadbiran Harta Pusaka. Bersama saya pada hari ini kita ada Encik Khairi bin Mustafa, our COO ataupun Ketua Pegawai Operasi Asadihin Terasi Berhad. Dan insyaAllah Cik Gary, hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan topik yang agak menarik. Memang menarik. Topik yang jarang dibincangkan, especially terutamanya bila orang-orang yang dah meninggal dunia kan Cik Gary kan. Betul. Ataupun topik ni kadang-kadang pentadbir lupa nak cerita. Dia buat je kerja pentadbiran dia, tapi kadang-kadang part ni dia lupa. Sebab part ni dia nak kata tak penting tu penting, tapi kadang-kadang orang terlepas pandang. Kan Cik Gary kan? Betul kan? Part ni memang penting. Part ni memang penting. Memang penting. Bukan tak penting. Penting. Dia penting sebab dia ada tanggungjawab lah. Dia ada tanggungjawab. Daripada segi yang si mati tu dah ada tanggungjawab lah kan. Yang hidup, yang nak mentadbir ni ada tanggungjawabnya. So itu yang penting tu. So apa topik kita hari ni Cik Gary? Tax. Kita Orang akan bercakap berkenaan dengan cukai. Cukai ke atas orang yang telah meninggal dunia. dunia. So bila kita hidup, kita ada cukai. Kita kena bayar kan. Tiap-tiap tahun kita kena submit kita punya cukai kan Cik Gary kan. Tiap-tiap tahun bulan 4 kita submit. Yang bersendirian lah, yang biasa bulan 6. Betul. So yang dah meninggal ni, adakah cukai dia terlepas? Adakah tak payah buat apa-apa? So hari ni insyaAllah kita akan berbincang. Kita akan sharekan berkenaan dengan cukai orang yang dah meninggal dunia. Okey Cik Gary. So pertama sekali soalan saya nak tanya dengan Cik Gary ni. Okey. Orang yang dah meninggal dunia ni Cik Gary, kan, adakah urusan cukai dia ni habis kat situ je Cik Gary? Adakah bila dia meninggal je habis dah, tak payah buat apa-apa Cik Gary? Ataupun ada benda yang perlu diselesaikan oleh waris-waris dia ke, pentadbir pusaka dia ke, atau apa yang dia nak kena buat Cik Gary? Okey. Untuk cukai ni dia ada proses lah. Dia ada beberapa proses. Jika seseorang tu telah meninggal dunia, ialah dia dah telah pergilah kan. Bila telah pergi, tanggungjawab tu akan diambil alih oleh waris terdekat sebenarnya. Betul. Waris terdekat. Yang mana waris terdekat tu, kalau ikut prosedur dia, waris terdekat perlu memberitahulah kepada LHDN ke atas kematian arwah secepat mungkin. Ya, sebab dia boleh mempercepatkan proses di lembaga hasil lah. Either nak tengok ledger dia ke, nak tengok status accounts dia ke kan. So jika dia arwah ni mempunyai wasiat, so itulah kita kata dia kena cepat membuat proses pentadbiran tu. Jika ada wasiat, perlu menghubungi lembaga hasil. Lembaga hasil satu. Bila ada wasiat tu, dia kena menghubungi pentadbir. Pentadbir. Yang mana bila dia dah melantik pentadbir itu akan mengambil alih tanggungjawab tersebut ya, daripada pihak si waris tadi. Faham? Ya, mungkin waris tu limitationnya hanya memberitahu kepada lembaga hasil. Betul. Ke atas kematian arwah tadi. Betul. Dan prosesnya akan diambil alih oleh pentadbir. Itu yang cantiknya lah. Itu sebab kita kata kalau dah ada perancangan awal, dah dilantik pentadbir perlu membuat proses-proses seterusnya. Contoh prosesnya adalah membuka file TP kan, teks pusaka, so that at the end of the day kita tahulah berapa kedudukan cukai terkini arwah. Ya. So coming back to soalan Khatijah tadi, saya dah jawab lebih lah kan. Ya betul Cik Gary dah lebih information ni. Memang ada, dia tidak terhenti lah. Bila kata dia tidak terhenti setelah kematian. Ada proses-prosesnya yang mana proses tu hendaklah ditentusahkan. Yang mana hasil dia sebelum meninggal, yang mana hasil dia selepas kematian. Yang tu perlu diambil kira lah. Ya, banyaklah proses dalam taxation ni. So maksudnya bila dia meninggal dunia je, waris yang terdekat ni bertanggungjawab nak kena maklumkan kepada lembaga hasil. Lembaga hasil kena tahu. Ataupun kalau waris tak tahu, waris kena inform dengan pentadbir lah. Betul. Kan? So kalau yang dia buat documentation, usually pentadbir yang dilantik dalam wasiat tu, dialah yang bertanggungjawab. Betul Cik Gary? Betul. Satu lagi just nak tambah.
sekarang ni ada juga tanggungjawab kepada majikan. Oh, okey. Majikan. Okey. Jika pekerja tu meninggal, sebenarnya majikan pun ada tanggungjawab. Majikan pun bertanggungjawab juga ke atas pekerja yang dah meninggal dunia. Betul. Sebenarnya majikan perlu file form CP memaklumkan 22 CP 22 A kepada lembaga hasil I see. atas kematian pekerja tadi. So dalam dia ada tempoh-tempoh dia lah. So majikan perlu menghantar borang kematian setelah mendapat sijil kematian daripada waris. I see. Ya. Dan ada juga period yang mana majikan perlu hold payment due to the arwah sebab nak dapat clearance daripada tu. So tanggungjawab tu dia ada berbagai. Tanggungjawab waris, tanggungjawab majikan tadi dan tanggungjawab pentadbir jika dilantik lah. Banyak juga proses. Betul. Ini salah satu. Ini baru nak cerita sama ada betul. Sama ada cukai tu terhenti ke tidak, kat situ pun dah banyak proses kan. So maksudnya matinya kita tu taklah terhenti cukai kita. Kan, dan pentadbir bertanggungjawab, majikan bertanggungjawab nak kena selesaikan, kena maklumkan kepada lembaga hasil kena take note, dia kena proses apa semua kan. So jadi Cik Gary, so kiranya kalau kita dah meninggal ni kan, hutang yang ada, kalau lah let's say kita meninggal dan ada outstanding lah dengan lembaga hasil kan, tiap-tiap tahun kita tahu kita punya outstanding ke, kita ada dapat tax refund ke kan. So maksudnya kalau ada hutang ke atas si mati ni tadi, on the cukai tu, siapa yang bertanggungjawab untuk bayar cukai-cukai outstanding tu Cik Gary? Okey, sebelum saya jawab cukai outstanding lah kan, jika berlaku kematian, kita kena tengok year assessment lah. Year assessment yang mana bila berlaku kematian tu, contoh di tengah tahun kan, kita kena tengok sama ada previous year, tahun sebelum tu dah dihantar tak? Dah dihantar atau tidak. Okey. Jika tiada isu tentang backdating penyata akaun, so kita boleh hantar penyata cukai untuk tahun taksiran yang baru. Tahun kematian lah maksud saya. Tahun kematian tu daripada bulan Januari sehingga tarikh kematian. I see. Itulah fungsinya ada accounts proper accounts yang mana kita boleh tahu mungkin daripada BE-nya, daripada segi accounting-nya kan. Kita boleh tentu sahkan yang mana yang perlu dihantar untuk assessment cukai individu sebelum kematian tu tadi. Maksudnya cukai tahun terakhir lah. So setelah kita establish cukai tahun terakhir tu, baru kita boleh tengok cukai ada tunggakan. Cukai pusaka pula. Boleh cakap cukai pusaka lah. Setelah kematian ni dia bukan sebab orang dah tak ada, kita cakap cukai pusaka. Yang mana kita akan filekan form TP kan. Yang mana yang ni pun kita kena dapatkan info daripada waris dan yang paling detailnya adalah kita kena rujuk kepada lembaga hasil lah. Yang ni lah fungsi pentadbir. Pentadbir ni tadi. Macam kita kan, kita selalu dia salin trustee. So kita selalu communicate dengan lembaga hasil untuk dapatkan cukai terkini status. Jika hanya tahun akhir, kita submit tahun akhir. Jika ada tunggakan beberapa tahun di belakang, itu adalah tugas kami sebagai pentadbir untuk check balik to establish the year assessment yang belakang, supaya tiada tunggakan di lembaga hasil, kita pun boleh dapat kedudukan terkini lah. So kita tamat ledger kedudukan cukai arwah. So okay, so Cik Gary, saya stop Cik Gary kejap. Cik Gary banyak sangat ni bagi information ni, rasa kita kena kejar. So kiranya hutang cukai ni dikira hutang pusaka lah. Maksudnya bila kita meninggal dunia, ada hutang kat cukai tu, maksudnya dia jadi hutang ke atas pusaka jugalah, sebab si mati ni dah mati tadi kan. Betul. Okey, dan kiranya bila pentadbir yang ada tu, pentadbir tu kena bertanggungjawab untuk pastikan kalau macam Cik Gary cakap tadi lah, sebelum dia meninggal dia jadi hutang individu dia, tapi bila dia dah meninggal ada hutang teks pusaka pula kan. So hutang-hutang ni perlu diselesaikan oleh pentadbir. Dan sekiranya Cik Gary, kalau hutang-hutang lembaga hasil ni tak selesai, boleh ke buat pengagihan Cik Gary? Okey, pengagihan tu sepatutnya lah dalam skala akhir lah. Akhir. Kita pun tahu dalam Islam pun kata kita kena selesaikan hutang dulu. So betul. Kita boleh kata teks ni adalah hutang arwah yang paling utama lah. Paling utama lah. Sebab dia sebab kita kena selesaikan hutang baru kita buat. Pengagihan tu belakang sekali kan.
yang mana kita selesaikan hutang-hutang, termasuklah hutang teks ni sebab kita di dalam tajuk cukai ni. Cukai ni. Kita kena perlu dapat pengesahan yang tiada lagi cukai. Maksudnya dapat confirmation, pengesahan daripada lembaga hasil, tiada lagi cukai, tunggakan cukai, account clear, barulah boleh buat peragihan kepada waris-waris apa semualah macam tu. Sebab kita tak nak kalau contoh ada cukai tidak dilunaskan, so kita kena call back pula. Kena call back. Lembaga hasil cari siapa je Gary? Biasanya ikut rules je, penjaga lembaga hasil akan cari pentadbir lah. Pentadbir lah. So besar peranan pentadbir di sini. I see. Untuk mengenal pasti tadi kan cukai tu telah selesai sebelum buat pengagihan. Betul. Sebab kita tak nak di belakang hari pentadbir akan kita bayar. Kita bayar balik. Maksudnya lembaga hasil dalam negeri bila-bila masa je kalau dia nak cari siapa pentadbir, dia boleh tanya dengan pentadbir tu. Apa jadi dengan cukai si mati ni? Bila-bila masa je boleh tengok Okey, so kat situ kita nampak lah Cik Gary, maksudnya cukai tu tak terhenti bila mati saja. Dan bila dia jadi hutang, tanggungjawab pentadbir untuk selesaikan hutang tu. Selagi tak selesai hutang pentadbir, hutang pusaka ataupun hutang cukai si mati ni, maka peragihan tak boleh nak buat lagi. Betul Cik Gary Betul. Okey. So maksudnya cukai ni kira hutang paling utama lah Cik Gary. Betul. Bila kita buat pusaka kan. Ya, jika kita buat pentadbiran ni, saya rasa macam ni lah. Teks tu sepatutnya perlu diselesaikan daripada estate, daripada pusaka. So main rule dia adalah jika ada outstanding, so kita kena ambil dulu daripada outstanding tu. Outstanding daripada estate tu untuk melunaskan cukai tadi, tunggakan cukai tadi. Itu prinsip. Bukan tengok pengagihan tu. Pengagihan tu belakang. Jika ada pengagihan, prinsip dia adalah jika ada baki. Orang selalu fikir Cik Gary kan, bila dapat duit Cik Gary, orang fikir dia nak dapat duit tu masuk akaun dia dulu. Betul lah. Dia lupa dah Cik Gary pasal tunggakan cukai mak ayah dia ke, adik-beradik dia ke. Fungsi kita lah. Reason why kita buat ni, kita nak memahamkan. Kita nak memahamkan, kalau boleh share apa yang kami buat. Inilah salah satu fungsi di As-Salihin. Kita nak memahamkan dulu. Bila memahamkan dulu, proses tu akan jadi, insyaAllah akan jadi smooth lah. Yang mana proses-proses ni ramai yang tak cerita. Sebab siapa nak cerita teks kan? Mungkin orang tak cerita pasal teks kan Cik Gary. Orang cerita pasal hutang bank. Sebab hutang kredit kad, hutang rumah kan. Orang tak cerita sangat pasal hutang cukai. Jarang sangat kita rasa, saya rasa kita yang dalam industri ni pun jarang sangat kalau layman ataupun orang biasa, pentadbir individu, jaranglah bercakap pasal hutang-hutang cukai ni kan Cik Gary kan. Betul. Jarang. Kita dah masuk industri ni baru kita biasa dengan cukai setelah kematian. Okay. So Cik Gary, so sekarang ni kita tengok kesian aku. Cik Gary kena ke depan sikit. Okay. Dia kena tarik mic itu betul-betul ke depan. Dia nak santai kan. Dia kalau nak santai macam ni. Tarik belakang tak? Okay. Tak dengar ke? Okay. Tapi dia sayup. Okay. Tak apalah. Oh, tak ada. Aku sebab tak nampak meal tu, aku tak boleh lah. Okay. Saya nak cerita. Okay Cik Gary. Sekarang ni saya nak cerita pasal selepas kematian pula kan Cik Gary kan? Selepas kematian kan? Lepas mati, kadang-kadang ada income yang masuk. Kan? Saya sendiri buat pentadbiran pusaka kan? Jadi kadang-kadang bila seseorang tu dah meninggal dunia, dia katalah dia meninggal dunia bulan 6. Kan? Bulan 6 tahun 2026. So cukai dia untuk tahun 2026 siapa yang submit, dan cukai dan lepas 2026 tu nanti siapa pula yang submit cukai dia, dan adakah pusaka contohlah kan, biasa sekarang orang meninggal kan, orang sekarang banyak hartanah. Daripada 10 biji hartanah ni kan Cik Gary, 9 dia sewakan. So 9 tu sepatutnya masa dia hidup dia yang kutip kan, dia yang declare dalam income tax dia. So bila dia dah meninggal Cik Gary, siapa pula kutip hasil sewaan tu, dan adakah pusaka dia bertanggungjawab untuk declare income yang dia dapat hasil sewaan tu Cik Gary. So macam mana Cik Gary? Lepas meninggal ni, sebab kadang orang fikir lepas meninggal dah tak cerita dah pasal income ni, lepas meninggal dah tak ada dah income ni. Kadang-kadang yang ini orang tak nampak kan.
Okay. Itulah pentingnya pentadbir. Okay. Pentadbir tu penting di mana? Sebab kita kena account semua hasil yang diperolehi oleh pusaka lah. Pusaka Contoh-contoh yang hasil yang boleh saya petik kat sini tadi macam you cakap tadi, kan cakap kata hasil sewaan. Mungkin juga ada commission. Dividen. Mungkin dia ada saham kan, dia dapat dividen. So ini adalah contoh-contoh income setelah kematian. Yes. Ya. Yang mana jika dalam prinsip dia, kalau dia income tu generate after demise, after kematian, dia perlu direkodkan dalam TP. Dalam TP yang mana tax pusaka tadi lah. Yang mana sehingga kita buat distribution. Sebab bila income tu datang, mesti ada parti yang perlu rekod. Income tu diperolehi setelah kematian. Maksudnya income tu adalah income pusaka. I see. Dan pusaka perlu declare kepada lembaga hasil. Kepada lembaga hasil adalah income pusaka. Setelah proses pembahagian pembagian. So penerima tadilah yang maksudnya kalau rumah tu dah pindah kepada waris, waris pula terima hasil sewaan, dia pula lah waris sewakan, waris pula lah. Waris. Selagi sebelum dipindah milik adalah tanggungjawab pusaka. So pusaka perlu tengok sehingga pentadbiran selesai. Jadi yang macam soalan saya yang mula-mula tadi saya cakap katalah dia meninggal bulan 6 kan. So income dia bekerja sampai bulan 6 lepas tu dia meninggal. So yang pendapatan yang 1 sampai bulan 6 tu kena submit pusaka individu, BE form tu. Tapi lepas yang dia meninggal bulan 7 sampai ke bulan 12 tu kena submit tax pusaka. Tax pusaka borang TP lah. Kita panggil yang kita tahu borang TP lah. So maksudnya masih perlu dideclare lah walaupun dia dah meninggal sebelum dan selepas tu. Dan untuk tahun depannya, selagi mana dia dapat hasil pendapatan ke atas pusaka, dia pusaka kena declare lah. Ya, untuk pentadbir ni kita akan uruskan tax pusaka sehingga selesai pentadbiran lah. Sehingga selesai pentadbiran. Kita selagi mana kita tidak selesai pentadbiran, kita akan tengok jika ada incoming money ataupun hasil daripada sewaan tadi, ataupun hasil daripada mana-mana sumber lah. Yang mana yang biasanya kita ni biasanya dividen. Sewaan tu biasa tahun-tahun kita dapat sewaan, dah transfer tu kita dah kurang lah. Lepas tu itulah antara sumber yang kita biasa buat penyata cukai pusaka, ya. So kiranya yang kita nak fahamkan dengan sahabat-sahabat kita di luar yang dengar podcast kita hari ni kan, maksudnya walaupun kita dah meninggal, kalaulah kita punya pusaka tu ada menjana pendapatan, maksudnya pendapatan tu perlu dideclare juga kepada lembaga hasil dan itu adalah tanggungjawab pentadbir ni tadi. Betul je kan? Maksudnya pentadbir ni bila dia ambil tugas menjadi pentadbir ni bukan setakat dia kena selesaikan cukai si mati ni tadi. Kan, outstanding, tunggakan apa semua dia kena selesaikan dalam masa yang sama. Dia kena make sure kalaulah pusaka tu ada pendapatan, maksudnya dapat daripada hasil sewaan ke dividen ke apa ke, pentadbir ni juga yang kena bertanggungjawab untuk buat declaration kepada lembaga hasil yang ada income pusaka ni kan. Kadang-kadang tu memang ada pusaka yang kita tadbir pun banyak kan, bertahun-tahun income tu. Betul. Ada kan Cik Eri kan? Betul. Selagi contoh Cik Eri. Contoh Cik Eri satu. Contoh tu banyak. Satu sewaan lah. Sewaan lah. That is the most simple contoh lah. Contoh senang adalah sewaan. Sebab untuk kita dapatkan surat kuasa profit, kita akan ambil masa. Bila ambil masa tu, kita pun bila nak transfer property tadi tu pada beneficiary ataupun waris-waris, dia pun ambil masa. Ambil masa juga. So dalam masa tersebut lah. Dalam masa pentadbiran tu kan? Dalam masa pentadbiran tu yang kita perlu tengok macam mana kan. Bila kita ambil alih, kita kena sign balik tenancy agreement pada dengan kita, dengan pentadbir sekarang. Bukan lagi dengan arwah tadi. So very clear bila kita dah ada tenancy agreement dengan tenant, income tersebut adalah income pusaka. Income pusaka Income pusaka. Dan kita pun tengok duit hasil sewaan tadi pun perlu
masukkan ke dalam akaun pusaka. Yes, akaun pusaka. So very transparent. Yang mana bila kita tengok ni adalah sewaan yang diterima. Kalau satu rumah okey lah, satu kan. Kalau 10 biji macam rumah. you cakap tadi 10. Ke you ada yang satu unit, ada satu keping tanah tu ada 10 unit rumah. Rumah lot lidi kan. Lot lidi nak kena track satu-satu kan. Satu keping 10 pintu. 10 pintu. Bila 10 pintu ada 10 pintu, kalau bayarannya okey, semua okey. Betul. Ada pula bayaran 2 tertunggak. Tugas pentadbir lah untuk mengenal pasti yang mana tertunggak. Kena buat proper accounting so that kita kena buat lah detail summarize banyak sewaan yang diterima, mana tunggakan. So at the end of the day kita dapat semua tu kena properly account. That's why penting jugalah account bila buat pentadbiran pusaka ni kan. Ya, sebab dia ada. Lepas tu dalam bila kita pergi detail kan, rental ada yang allowable expenses. Yes. Macam tenancy agreement kan. So at the end of the day you stamping. nak kena ada seseorang yang tahulah, yang tahu. Sebelum kita dapat buat submission kepada lembaga hasil. Setiap bulan 4 tu kan. Okey, Cik Gary. So sekarang ni nak cerita pasal saya rasa clear cut lah. Kita memang tahu income lepas meninggal pun kalau ada income masih kena declare. Tak boleh kata tiba-tiba tak dapat, tak ada dah income pusaka. Tak. That's why kadang-kadang orang cakap selagi rumah tu tak pindah milik, hasil sewaan yang satu rumah tu walaupun RM400 tu kena share dengan 4 orang, 4 waris kan. So sebab jadi pusaka kan. So cukai pun sama juga, kena declare juga cukai. Dia income 400 tu kena declare dengan lembaga hasil kan. Okey Cik Gary, sekarang saya nak tanya soalan pasal tunggakan cukai pula Cik Gary kan. Tunggakan. Siapa sebenarnya yang bertanggungjawab nak uruskan cukai ni tapi sebenarnya tadi Cik Gary dah cakap lah, basically pentadbir lah yang uruskan. Tapi Cik Gary, kalau let's say dia tak ada pentadbir kan, yang ada waris je lah, dia tak ada wasiat, tak ada apa, lepas tu dia tak dapat surat kuasa lagi, dia rasa tak ada apa-apa, nak dapat surat kuasa pun tak perlu. Siapa yang boleh uruskan cukai si mati ni Cik Gary? Kalau dia tak ada surat kuasa, siapa dia boleh ke berurusan terus dengan lembaga hasil? Macam pada awal tadi dia kata kalau ikut guideline, ikut guideline adalah waris terdekat. Yang mana waris terdekat tadi perlu memaklumkan kepada lembaga hasil. Mungkin waris ada ada masalah juga. Kat mana nak pergi kan? Betul. Yelah, branch mana kan? Kalau yang tak bekerja, yang tak tahu kan. Tahu. Arwah tu submit kat mana kan? Betul. So saya sarankan boleh call lembaga hasil K-Line. Okey. Dapatkan maklumat dulu. Dapatkan maklumat dulu di manakah dia file cukai dia dibuka. Domicile branch dia tu di mana. So dia boleh walk in lah after that. Okey. So kita kena rujuk lembaga hasil ni. Friendly party kita kena rujuk. Rujuk dengan lembaga hasil bagaimana jika situasi tu berlaku. Mungkin arwah ni dah lama tak kerja. Okey. Kan? Tapi kita ataupun dah pencen, bersara kan. Dia just dapat duit sewaan je. Mungkin sewaan dia pun tak cukup threshold kan. Yes. So mungkin kita cakap tak cukup je. Tapi tak cukup. By review of the test dia kata cukup. Kena cukai. So saranan kita kalau dia tak ada wasiat dan perlu menjalani proses-proses tadi tu, pergi rujuk kepada lembaga hasil K-Line. Dapatkan mana dulu, establish kat mana dia punya cukai. Apa tu? K-Line lah, lembaga hasil LHDN K-Line I think dekat dalam website pun ada. So dapatkan tu, kita tengok macam mana dan kita try berurusan. Jika ada tunggakan, biasalah tunggakan perlu diselesaikan. Dalam proses, dalam pusaka ni siapa kalau let's say Cik Gary kan, kalau tak ada duit lah pusaka ni Cik Gary, siapa kena selesaikan Cik Gary? Adakah waris kena pakai duit diorang sendiri Cik Gary nak selesaikan hutang? Ini hutang yang ini soalan yang saya rasa macam sangat-sangat relevan yang ditanya lah. Sebab kadang-kadang tu pusaka tak tinggalkan apa-apa kan. Aset pun tak ada Cik Gary, tapi dia tinggalkan hutang lembaga hasil ni, hutang cukai ni Cik Gary. Siapa yang kena bayar Cik Gary hutang cukai dia ni? Kalau pusaka tak ada duit. Itulah. Bila kita tengok pentadbiran ni kan,
Kalau kita daripada segi layman lah. Bila mati tu pusaka. Kita kata pusaka kan. Ya, betul. Aset orang nak kan. Ya. Hutang kita kalau boleh tak nak. Hutang orang tak nak. Orang tak aset je. Itu yang kita kata. Tadi bila kita dah banyak kali sebut. Bila dapat hasil tu adalah hasil pusaka. Betul. Kan. Bila dapat cukai tunggakan pun tunggakan pusaka. Tunggakan pusaka. Sebenarnya kalau ikut perspektif cukai, kalau ada tunggakan perlu dibayar oleh pusaka. Pusaka lah yang kena bayar. Pusaka lah kena bayar. Tapi mungkin daripada segi relationship kita kan. Tanggungjawab agama. Menyelesaikan hutang. Mungkin seorang bapa kan. Yes. Tinggalkan wife, tinggalkan anak-anak yang dah berjaya kan. So tanggungjawab itu boleh dipikul oleh waris-waris yang tinggal. So kita kena berbincang lah dengan lembaga hasil macam mana status. Sebab itu yang kita kata tadi, akaun pusaka tu penting. Penting akaun pusaka tu. Yang mana kita boleh rujuk kepada lembaga hasil kan. Kita ini adalah ni asetnya, hutangnya sebegini. Jika minus aset, tiada yang tinggal ataupun di dalam keadaan negatif kan. Yes. So dan kita rujuk. Mungkin ada keperhatian kan daripada lembaga hasil yang mana boleh dikurangkan ke. Kita tak pasti. Kita berbincang lah. Maksudnya waris pun kalau ada kekangan, tak ada kemampuan nak membayar hutang tu, tunggakan tu, maksudnya waris masih boleh berbincang dengan yang saya pasti perbincangan tu akan dikawal selia dengan sebaiknya lah oleh lembaga hasil kan. Dia boleh minta installment kan. Waiver tu saya tak berapa pastilah. Waiver kita tak berani nak cakap lah. Itu hak lembaga hasil. Itu tertakluk kepada bidang bicara. Betul, bidang kuasa bukan bidang kuasa kita. Tapi yang installment tu saya rasa dalam guideline ada. Dan di dalam guideline lembaga hasil pun itu memang kalau tunggakan pusaka perlu diselesaikan oleh pusaka sendiri. Tunggakan pusaka diselesaikan oleh pusaka sendiri. Cuma bila kita pergi beyond. Macam tadi seorang bapa, seorang ibu kan. Seorang anak yang dah ni saya rasa tu boleh diselesaikan dalam keluarga lah. Kita boleh discuss, dapat family arrangement mungkin sikit-sikit, so selesai jugalah tunggakan tu tadi Tapi yang tu kita cerita the worst case lah. The worst case lah. Tapi pada kebiasaannya kita kena pergi yang ni, yang normal. Normal ni memang perlu diselesaikan oleh pusaka. Maksudnya hutang cukai tu hutang pusaka lah. First of all, bila buat pentadbiran tu, bila dah dicairkan aset-aset si mati ni tadi, kena check dulu dengan lembaga hasil ada outstanding ke tidak. Dah ada outstanding, itu tanggungjawab utama kena buat pembayaran. Dah lepas cerita pasal hutang lembaga hasil apa semua, barulah boleh cerita pasal penagihan lah. Macam Cik Gary cakap awal tadi kan. Okay, faham? So maksudnya memang kalau tak ada pentadbir, kita recap balik lah Cik Gary sikit kan. Macam Cik Gary cakap tadi, kalau tak ada pentadbir, waris yang terdekat boleh contact Careline lembaga hasil untuk maklumkan tentang kematian dan boleh berbincang dengan lembaga hasil. So kalau for Careline dia nak CJ mati. CJ mati lah, kena submit CJ mati lah. CJ mati, mungkin lepas diorang tu boleh email aku kan. Lepas tu kita buat lah start the conversation lah. Berapa ledger tinggal. Okay. Adakah submissionnya up to date kan. So bila kita tahu kedudukan tu, kita pun selesa. Lembaga pun dah ada yang status terkini kan. Sebab satu, tax dia tak mati ikut orang mati. Dia tak mati mengikut orang tu. Mengikut orang mati. Tax tak mati mengikut orang mati. Tax tu masih hidup. Sampailah semua tunggakan selesai. Tax tu boleh dibangkitkan. Ya betul. Maksudnya pentadbir ni boleh dikejar, dibangkitkan bila-bila. Maksudnya tax tu lembaga hasil boleh datang cari pentadbir. Ada time bounce lah. Ada time bounce semua tu. Yang tu detail lah kan. Itu lagi detail lah. Sebagai sebagai pengetahuan lah semua. Tax tu tak mati. Sebagai yang hidup kepada yang sebagai hidup lah, sebagai waris, pentadbir ataupun wasi. So itu adalah tanggungjawab kita lah. Untuk mengetahui status tu. Untuk make sure tanggungjawab si mati ni tadi dah selesai sehingga ke tahap nak selesaikan cukai. Betul. Kan dia bukan orang kata mati je habislah cukai tu tak ada siapa tengok. So saya rasa yang tu yang kadang-kadang orang terlepas pandang lah Cik Gary kan. Ya. Okay Cik Gary. Cukai TP ni, teks pusaka ni pun dia macam BE lah. Dia hidup tu kita hantar
selewat-lewatnya kan, kalau e-filing sekarang adalah sikit different. Tapi kalau selewat-lewatnya 30 bulan April lah. Sama dengan BE, dengan TP tadi. Betul. Sama dengan TP, sama dengan BE lah maksudnya. Tiap-tiap tahun pun kena submit lah Cik Gary kan. Cukai pusaka pun kena submit tiap-tiap tahun. So jika tadi ambil contoh Khatijah ni, meninggal di tengah tahun. Apa tu, so sebagai pentadbir dia kena buat 2 submission lah. Okey. Dia kena hantar balik cukai BE tadi tu, sehingga tarikh kematian. Dan setelah tarikh kematian hingga ke akhir tahun tu kita kena submit TP pula. So macam Cik Gary cakap tadi lah, TP cukai tak mati bersama dengan si mati. Cukai tu hidup sampailah file cukai ditutup. Betul Cik Gary? File cukai akan ditutup Cik Gary? Betul. Itulah fungsi kita kena maklumkan kepada lembaga hasil. Supaya kita dapat tutup. Yang majikan tadi pun Cik Gary dia maklumkan pada lembaga hasil, submit borang yang berkaitan. Betul. Untuk make sure habis adalah majikan punya relationship dengan si mati ni tadi. Betul. Berkenaan dengan cukai-cukai si mati. Yang CP22A tu itu hanya pemakluman kematian. I see. Orang kematian yang mana kita perlu sebagai majikan kita hantar CP22A untuk maklumkan. Jika ada amount due, kita kena adalah time bounce mungkin 90 hari. Yang mana kita kena tahan dulu sampai kita dapat clearance cukai daripada lembaga hasil. Ya. Dia benda-benda tu adalah prosedur terkini lembaga hasil. Okey Cik Gary, soalan saya seterusnya Cik Gary kan. Apa jadi kalaulah let's say kita dah buat distribution dah buat pengagihan dah habis kepada semua duit-duit pusaka ni. Kadang-kadang kan yang ni yang orang biasa orang terlepas pandang lah. Dia dah dapat duit, dia dah buat pengagihan habis dah. Habis dah lah semua duit-duit pusaka dia dah selesaikan. Lepas tu baru dia teringat ataupun kadang-kadang tu mungkin dapat notis daripada lembaga hasil kan. Baru dapat surat yang kata arwah ni ada ditunggakan. Macam mana Cik Gary macam tu? Saranan saya lah, jangan sampai kejadian tu berlaku. Jangan sampai kejadian tu berlaku. Macam let's say lah Cik Gary, worst case scenario kejadian tu berlaku Cik Gary. Kejadian tu berlaku. Apa yang kita boleh buat Cik Gary? Bila dah dapat notis kan, saya ingat kita kena rujuk kepada lembaga hasil. Rujuk ke lembaga hasil, disclose apa dia kena tengok Khatijah sama ada assessment tak buat ke, ataupun betul ke cukai tu dah cukai muktamad kan. Banyak status lah. Tu sebab saya kata kita perlu rujuk sebab status tu kita kena dapatkan yang status terkini daripada lembaga hasil. Kenapa dia ada tertunggak penalti ke, sebab tak hantar taksiran ke kan. So dia banyak sebab lah. So bila kita tahu sebab dan kita dah rujuk dan kita dah mulakan perbincangan dengan lembaga hasil. Daripada sana waris-waris tadi perlu berbincang lah. Macam mana nak selesaikan pula. Sebab duit pusaka dah ada tapi diorang dah habis distribute dah. Betul. Tapi kalau ikut law je tadi saya cakap, pentadbir tu perlu bertanggungjawab. Yes, betul. Pentadbir tadi betul Cik Gary cakap pentadbir tadi. Sebab itu memang lawnya. Pentadbir tu undang-undangnya macam tu. Undang-undang dia memang macam tu. Jika kita tak selesaikan cukai dan membuat pengagihan dulu, dia punya undang-undangnya adalah lembaga hasil boleh mencari tanggungjawab si pentadbir ni tadi. Betul. Jadi pentadbir ni kalau betul dia dah buat distribution, dia kena fikirlah cari jalan lah pula macam mana nak selesaikan hutang. Tapi hutang tu perlu diselesaikan. Betul. Kalau tak habis lah hutang arwah kat atas dunia ni kan. Betul. Dia hutang tadi tu jika dah jadi tu, hutang tu berpindah kepada pentadbir lah. Berpindah kepada pentadbir. So kita nak kena faham kat sini. Sebab pentadbir, bila kita tengok kira-kira dia kan, patutnya hutang pusaka dibayar oleh pusaka. Yes. Tapi pusaka tu telah diambil. Telah diagihkan. So siapa nak bayar hutang? Penerima agihan tadi perlu selesaikan lah sepatutnya. Kan? Penerima agihan tu pula siapa? Kutip lah balik Cik Gary. Daripada seorang dapat 100,000 kan, kutip lah balik. So kalau hutang 100,000, kutip balik. Kalau 5 anak, seorang 20,000 balik lah. Betul. Itu yang paling paling afdal. Syumul kan. Itu semua lengkap tak? Afdal lah bagi saya. Paling baik lah. Saya rasa keharmonian lah. You dah ambil, itu bukan hak you. Betul. Hak
teks pusaka. Saya rasa itu lagi cantik lah kan. Tapi pentadbir tadi perlu memberitahulah kenapa jadi macam ni. Betul. Ya, kenapa boleh jadi macam ni kan. Sebab proses ni mungkin kalau pentadbir individu tu mungkin dia tak apa-apa. Tak faham. Kadang orang tak faham kan. Dia bukan tak nak buat, tak Lepas faham. tu yang lain tanya bila saya nak dapat, bila saya nak dapat duit, bila nak okey lah, dapat saya duit. bagi dululah you. Kan? Masa terima sebut. Betul. Dah. Macam itulah. Orang duk Pentadbiran fikir pusaka, bila nak dapat duit kan. Tu masalah pusaka lah kan. Tunggu duit kan. Tapi lupa yang bahagian cukai tu yang paling Sama juga utama. macam pentadbir. Kita di As-Salihin buat pentadbiran. Ada duit. Adalah duit kan. Mungkinlah kita kata 200-300 ribu. Waris tahu, waris tak tahu peranan kita. Yes. Kita perlu lalui proses-proses teks pusaka ni tadi. Betul. Dia boleh kadang-kadang waris bila saya boleh dapat duit. Bila boleh buat distribution sikit. So kita kena lalui dulu proses tadi. Adakah cukainya selesai? Adakah hutang-hutang lain? So kita tak nak masuk yang hutang-hutang lain lah, cukai. Kalau pengalaman Cik Gary sendiri lah, tengok tunggakan cukai pusaka Cik Gary kan, berapa banyak yang paling yang paling tinggi Cik Gary pernah tengok tunggakan cukai pusaka, berapa banyak Cik Gary? Pengalaman saya bagi average lah Saya bagi average lah. Mungkin bawah 50,000 tu biasa lah. Bawah 50,000 tu biasa lah. Tapi ada juga kes-kes yang mana lebih daripada mungkin 200-300 ribu. 200-300 ribu. Tu mungkin yang berpendapatan tinggi kan, ataupun yang businessman. Dia ada 2-3 company. Lepas tu dia pun ada advisory sana, advisory sini. Yes. Doktor ke apa ke. Betul. So ataupun yang tu lah yang kita, konsultan lah Cik Gary. Konsultan lah, bila dapat commission ni dapat due to advisory kan. Yes. Dia dapat consultant fees kan. Consultant fees adalah income lah. I see. Mungkin juga income tu dibayar selepas kematian kan. Betul. Kan kadang-kadang dia ada staggered payment. Yang mana kita kena tengok balik ada ke dia punya agreement payment tu kan. Kerja dah selesai sekarang, tapi dia nak bayar tahun depan. Tak sampai tahun depan dia dah meninggal. Tapi tahun depan tu kita boleh minta lah income tu tadi. Yes. So bila income tu tadi dapat setelah kematian, ada jadi income pusaka kan, income pusaka. So tu yang jadi banyak. Lepas tu saya difahamkan jugalah lembaga hasil ni biasa dia tengok kan previous year berapa you bayar, kan? Dia buat anggaran kan Cik Gary. Buat anggaran kan, mungkin itu cara formula di lembaga hasil kan. Dia jika under employment dia tengok very steady. Yes. Tahun ni dapat banyak ni, tahun depan mungkin 10 to 20% increase kan. Jika under business jadi unlimited kan. Unlimited dia betul. Dia kita tengok dapat cukai tertunggak 300,000. Tapi jika betul tu kita kena selesaikan lah. Itu yang kita kena dapatkan, macam mana dia lembaga hasil keluar assessment, pengiraan apa semua. Dapatkan final confirmation daripada lembaga hasil. Jika perlu kita punya info documentation tu, kita kena come back dengan waris. Dokumen-dokumen sokongan yang perlu diberikan kepada lembaga hasil. Kita tengok kita menghantar form tu dengan lengkap lah. Tidak ada keciciran. Faham? Ada tak Cik Gary, pengalaman Cik Gary, orang-orang yang tak submit cukai masih hidup, yang lembaga hasil minta buat semakan lah bila dia dah meninggal? Ada tak Cik Gary? Ada jugalah. Pengalaman kita ada yang tertunggak beberapa tahun pun ada, yang lebih daripada 10-20 tahun pun ada. 10-20 tahun pun ada. 10-20 tahun pun ada. Ada beberapa kes lah yang kita sebagai pentadbir perlu menghantar balik assessment borang tu lah. Tu untuk kita dapatkan dia punya cukai terkini lah kan. Cukai terkini so tu pengalaman lah, pengalaman yang mana kita bila kita tengok tu, kita ni pengalaman sebagai pentadbir lah kan. Kita kena tengok dulu tahun ni macam ni lawnya. So kita kena reflect law pada tahun tersebut. Contoh pada tahun 80-an kan law dia macam ni kan. So kita kena reflect balik ya. So kalau dia dalam 2-3 tahun, kalau dia under employment tu senang. Kita boleh just
dapatkan information daripada mungkin Daripada majikan kan. Kalau business tadi tu dia agak business kalau dia directorship dapat dividen je, tak ada isu lah. Mungkin dia dapat daripada company dia, dia dapat salary kan. Yes. Bonus daripada company dia sendiri pun tak ada isu juga sebab BE. Yes. Ni yang macam commission tadi. Okay. Bila dia tak standard. So business ni biasanya dia tak standard. Business dia yalah freelancer sekarang yang buat YouTuber ni kan, tu income dia influencer kan. Dia punya income tak fix. Ya, dia tak fix kan. So dia tak fix. Bila tak fix ni yang kita perlukan source lah. Perlukan source. Daripada mana datang sumber pendapatan tu? Kita boleh tengok daripada bank account. Kita ada detail bank account kan. Kita boleh identify lah ni daripada sini. Tapi still juga kita kena contact balik lah property tu. Daripada mana saluran income tu tadi. So daripada sana lah kita, itu kerja-kerja pentadbir lah. Kita kena dapatkan balik, commission ni datang daripada sini. Kita perlu hubungi pemberi komisen tadi tu. Bagaimana agreementnya. So pentadbir ni yang paling berat lah kerja dia. Sebab cukai pun dia, kalau dia tak well versed pun ataupun dia tak mahir pun, dia kena cari jalan. Betul. Supaya cukai Simati ni boleh diselesaikan. Bukan boleh cakap main celup-celup je. Kan, kita kena berurusan dengan lembaga hasil. And setahu saya lembaga hasil sendiri sangat friendly untuk berbincang. Ada jalan-jalan penyelesaian untuk segala-segala cukai tunggakan kan. Friendly party kan. Okay Cik Gary. So kalau kita tengok kan Cik Gary kan, macam mana kita nak kaitkan Cik Gary dengan cukai ni dengan kenapa orang perlu buat dokumen Cik Gary? Satu yang pentingnya adalah pentadbir lah. Pentadbir lah. Yang mana pentadbir ni jika itulah kerja dia. Maksud Cik Gary kat situ, pentingnya melantik pentadbir yang betul. Itu buatlah dokumen supaya boleh lantik pentadbir yang betul, yang tahu kerja-kerja pentadbiran. Betul. So lantiklah pentadbir yang betul, yang mana dia boleh membantulah dalam urusan mengenal pasti cukai-cukai ni tadi cukai-cukai yang tadi. Jika pentadbir individu dia lantik, dia perlu menjalani proses-proses yang kita sebutkan daripada awal tadi. Betul. Kena mencari kena jejak pula. Yes, mana hasil tadi kan. So itu jika waris tu jika arwah ada simpanan dokumentasi yang sempurna, senang juga untuk senang lah kan kalau tak ada dokumen tu. Dia bukan senang kepada semua parti. Yes. Kepada waris tu sendiri, kepada lembaga hasil pun, kalau dia nak tengok dokumen-dokumen kan. Dan kepada kita lah pentadbir. So kalau kita dapat semua dokumen-dokumen tu, senang juga untuk kita rujuk lah. Lagi-lagi kalau dia dah buat cukai submission cukai terkini kan, hanya cukai akhir tahun je. So biasanya kalau dia prosesnya dia nak kena tengok macam ni tau. Bila ada berlaku kematian, bila kita ada stigma kan, bila berlaku kematian, kalau kita kata mungkin hari pertama kematian tak elok cerita pasal pusaka. Itu standard lah. Kubur masih merah, jangan cerita buat pusaka. Merah tak boleh. Tu jelah saya pun kadang-kadang kita pun macam tu lah, kita duduk dalam stigma. Minggu pun tak sesuai juga. Yes. Sebulan pun tak sesuai juga. Betul. Kubur merah lagi. Bila yang sesuai. So bila yang sesuai tu bila kita duduk di sini, saya sarankan lah bila nak buat pentadbiran pusaka ni, buat seawal yang mungkin. Sebab tadi bila kita rujuk balik apa yang kita cakap kan, kita kata kena beritahu cukai kita sebab ada obligasi. Kita ada tanggungjawab. Kena beritahu lembaga hasil. Siapa yang boleh beritahu? Tak bila. Kalau dia tak dengar podcast kita ni, mungkin dia tak tahu. Betul. Kan dia tak tahu kan? Ya, dia pun tak tahu. So jika father dia sebenarnya ada tanggungjawab. Responsibility, tanggungjawab. So bila dia tak tahu, walhal ayah atau ibu dia tu buat dokumen dan institusi. So itu yang kita kata, kita sarankan cepat dibuat lah. Baca wasiat, kena pasti wasi kan. Yes. Dan mungkin pentadbir tadi boleh take on cepat. Sebab kita ada juga kes yang mana arwah dah meninggal lah 3-4 tahun. Tak nak juga baca wasiat, tak nak juga beritahu
pentadbir yang telah dilantik. Tak nak beritahu sebab mungkin ada sebab-sebab yang tertentu lah. Tak boleh nak discuss ke, tak sesuai masa ke, tak cukup lagi stigma tadi tu ke kan. So maksudnya yang saya boleh recap pada Cik Gary cakap tadi, kita ada responsibility untuk pastikan bila kita mati ni nanti pusaka ni kena cerita awal. Tak boleh cerita belakang-belakang, tak boleh cerita dah 3-4 tahun pun nak cerita, sebab kalau ada hutang, especially hutang macam Saya hutang stop you sekejap. Bila cakap 3-4 tahun kan, hasil sewaan contoh dia ada sewa. Yes. Sewaan 3-4 tahun tu siapa itu? Itu yang orang adakah tak penerima tahu. tadi tu bayar teks tak? Betul. Panjang cerita tu. Betul. Jika benda-benda tu That's why dia kena start cepat. betul tu yang saya cakap. Ni kita bagi satu sudut je, sudut taxation je. Taxation saja. Kenapa pentadbiran tu perlu diawalkan? Mulakan secepat mungkin. Yes. Sebab tanggungjawab tu bermula kepada waris. Yes. Sebab arwah dah mati. Arwah dah tak ada dah. Dia dah tak boleh nak cakap dah Yang pasal dapat CJ mati siapa? Yang dapat CJ mati waris. So itulah permulaan punca kuasa daripada waris. So kalau arwah dah buat dokumen, kan, kalau that's why pentingnya lantik pentadbir yang ada responsibility, yang bertanggungjawab, yang amanah, yang tahu buat kerja sebenarnya. Kan Cik Gary kan? Sebab bila you tahu buat kerja, you lantik pentadbir yang tahu buat kerja, pentadbir ni dah tahulah. Baca je wasiat, nak start buat pentadbiran tu, siapa yang dia nak kena notify, siapa yang dia kena maklum-maklumkan kan. So kalau waris kadang-kadang bergerti buat, tak gerti buat lah. So sekarang kita dah share, kalau waris yang jadi pentadbir sendiri, waris kena inform, boleh call care line lembaga hasil kan untuk inform berkenaan kematian, dan lepas tu check balik si mati ni ada tunggakan ke tidak. Tapi kalau tak ada, you ada pentadbir, dah buat dokumen hitam putih, dah buat wasiat, dah lantik pentadbir tu yang bertanggungjawab untuk pastikan notification ataupun makluman kepada lembaga hasil tu berjalan dengan lancar. So segala income, maksudnya masih hidup tu income jadi income dia, dah mati jadi income pusaka pun kena declare juga. Betul Cik Gary kan? Okay Cik Gary. So kalau tengok ni memang sebenarnya cukai ni bukanlah macam Cik Gary cakap awal-awal tadi lah, cukai ni perkara utama dalam pentadbiran harta pusaka. Betul. Sebelum kita cerita buat lain, cukai dulu. Kan? So conclusion Cik Gary, apa yang waris perlu, apa yang kita as a layman kan, ataupun kita ni yang kita yang akan mati, kita yang akan mati ni, apa yang kita perlu sediakan supaya waris-waris kita ke ataupun pentadbir-pentadbir kita ke nanti boleh menyelesaikan hal-hal cukai kita ni dengan baik bila kita tak ada nanti Cik Gary. Okey, pada general sebaiknya adalah kita perlu membuat pentadbiran lah, pentadbiran harta pusaka, dan melantik pentadbir yang kita kena merancang. Kita kena merancang. Dalam perancangan tu pelantikan wasi tu adalah penting. Ya. Pelantikan wasi tu. Dan saya tengok bila kita dah lantik wasi ni, kita pun perlu main peranan lah sebagai pewasiat kan, ataupun perancang kan. Sebagai perancang ni, kita pun main peranan. Sebab bila kita tak ada, macam mana pentadbir tu nak tahu apa yang kita buat? Betul. Kan? Betul. Bila nak tahu apa yang kita buat, kita kena beritahu lah. Kita kena beritahu. Satu, kita kena lantik. Bila lantik dah ada pentadbir, kita kena usahakan macam mana kita nak cantikkan proses tu kan. Kita ni merancang jugalah. Betul. Kita merancang. InsyaAllah perancangan kita ni yang terbaik kan. So contoh di As-Salihin Trustee, kita pun ada siapkan beberapa platform lah. Beberapa platform yang mana baru dilancarkan juga produk kami under Pri Pusaka. Yang mana kita memberikan pewasiat untuk memberikan salinan soft copy. Yang mana dia dalam sistem lah, maksudnya dia boleh bagi soft copy cukai dia yang BE form dia kan. BE form dia yang mana yang dia dah submit, yang mana telah disubmit semasa dia hidup kan. So kita boleh tengok dia punya sebagai rujukan kita lah. Rujukan kita. Itu salah satulah yang mana kita bangunkan Pri Pusaka ni. Yang mana bila berlaku kematian, kalau proses tu smooth, kita boleh terus pergi baca wasiat. Dan second proses yang perlu selesaikan adalah
to gather the information. Asset dia berapa, liability dia berapa, apa source dia kan, apa yang dia buat semasa dia hidup kan. Yang tu yang kita kata produk kami ni dapat membantulah. Dapat membantu dari proses mempercepatkan pentadbiran tu. Maksudnya pentadbir ni, maksudnya Salihin akan simpan documentation ataupun simpan maklumat-maklumat yang memudahkan proses pentadbiran bila kita dah tak ada nanti. Ya, ini hanya terpakai kepada pelanggan kami je. Pelanggan kami yang mana bila dia dah ada wasiat dan dia pun tambah dengan produk tersebut, so kita akan bagi dia special access kepada tu untuk dia sebagai simpan maklumat dia lah. Sebagai maklumat dia. Apa-apa yang dia buat, pembayaran ataupun penerimaan pada dia boleh simpan kat situ. Semasa dia hidup kan, dia boleh simpan kat situ. Sebab kadang-kadang tu masalahnya waris pun tak tahu apa yang arwah submit. Kat mana documentation kan. Kita ni kadang-kadang kita ada apa tu nak pemudahkan, bukan tak nak share, nak pemudahkan urusan. Yes, betul. Husband nak mudahkan urusan isteri kan, isteri nak mudahkan urusan husband, bukan tak nak kongsi. Betul, bukan tak nak kongsi. Bukan tak nak kongsi. Nak memudahkan. Nak pemudahkan. Sebab bila nak pemudahkan tu lah kita kena cari jalan. Bila cari jalan tu datang dari Salihin. Kami ada datanglah kat Salihin bila nak cari jalan. InsyaAllah. Saya bukan nak menjual sangat. Kopi pun disponsor oleh Salihin. Okay, so saya nak kata kat sini untuk sahabat-sahabat kita kat luar lah, yang cukai ni adalah topik yang orang jarang berbincang sebenarnya. Orang jarang ambil tahu, orang jarang bincang kan. So hari ni alhamdulillah kita berbual dengan Cik Khairi hari ni, kita tahulah sedikit sebanyak berkenaan dengan cukai si mati. Kan, maksudnya cukai tu tak mati bersama dengan si mati. Kadang-kadang ada serta benda tu dia mati bersama si mati. Tapi cukai tak mati, okey? Cukai ni dia tak mati bersama si mati, dan cukai ni perlu, kalau ada tunggakan, perlu diselesaikan. Kalau ada lebihan, dia bukan cerita tunggakan je kan Cik Khairi kan. Kalau ada lebihan, lembaga hasil kena bayar balik kepada pentadbir. Ya, itu kita terlepas saja kan. Itu kita terlepas. Banyak juga kes kita lebih kan. Ya, betul. Banyak juga lebih kan. Banyak juga kes-kes yang kita lebih. Cuba kalau kita tak buat tuntutan. Kita hilang 10. Kadang-kadang ada lebihan 10,000, 20,000 kan. So kalau ada tunggakan perlu diselesaikan. Kalau ada lebihan perlu dituntut daripada lembaga hasil. So lembaga hasil pun akan tengok melalui proses-proses yang tertentu dan dia akan bayar balik kepada pentadbir lah. So kalau kita boleh tengok kat sini, take home message pertama sekali, cukai tu perkara yang paling utama perlu diselesaikan bila si mati dah meninggal dunia. Betul Cik Khairi? Yang kedua, rancanglah pusaka anda supaya orang yang ditinggalkan ni tak huru-hara nak selesaikan pusaka anda. Sebab apa? Nak selesaikan cukai ni perlukan pengetahuan dengan Cik Khairi kan. Kalau tak ada pengetahuan macam Cik Khairi share tu, saya pun, kalau saya sendiri pun harga nak gimana kan, kita pun dah macam let go je. Tak kisah kot, tak ada kot cukai dia ni kan. Tapi padahal kadang-kadang ada outstanding, kadang-kadang ada lebihan. Lebihan tu yang penting Cik Khairi. Lebihan mana boleh kita lepaskan. Betul. Tapi kalau dapat perlebihan, jackpot lah. Betul. Sebab kita dapat satu sumber untuk buat pentadbiran kan. Satu lagi kita nak agihkan kepada beneficiary. Kita nak agihkan balik pada beneficiary lah. So tu saja daripada kami. InsyaAllah Cik Khairi ada apa-apa ayat-ayat terakhir yang boleh kita share? Terakhir, saya ingat yang tu lah tadi kan. Cukai tidak mati bersama si mati. Cukai tidak mati bersama si mati. Okey, itu saja, sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.